isteri kita nak tengok handphone, nak tengok WhatsApp, nak tengok email ke, bagi dia semua. Jangan ada bagi dia ruang untuk fikir bukan-bukan dengan kita. So bila kita dah tak ada benda yang nak suruh, dia pun percaya kita. So benda tu akan harmoni je lah. Ini Dari awal berlakon. Daripada bercinta sekalipun, kalau dia cakap nak tengok phone, tengok je. Sebab kita tak ada buat apa-apa salah. Kalau kita takut, mesti ada buat salah. Itu je. Isteri memang check DM apa semua? Nak, saya yang izinkan. Kalau betul kan awak tak percaya seorang pelakon ni, boleh tengok handphone saya. Itu je. Nak bagi dia percaya kan? Sebab kita pelakon interaksi dengan orang terlalu ramai, dalam DM apa semua kan. Biar dia tahu realiti sebenar kan. Memang ada orang DM kacau-kacau, tapi biar dia tahu yang kita tak layan. Itu je. Pernah ke dia was-was? Mestilah. Dia kahwin dengan seorang pelakon. So was-was tu mesti ada. Jealous tu mesti ada. Adakah Ang buat benda yang sama kepada isteri? Tak. Check handphone juga? Saya percaya dia. Saya tak buat. Melainkan ada benda-benda yang macam kerja ke, saya pun tengok lah phone kan. Nak tengok juga. Tapi tak adalah yang macam isteri nak tengok, nak cari salah tu, tak lah.